Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Tadi Ustaz bawa dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Sekarang mari kita menikmati pula beberapa dalil-dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ni siapa dia? Aisyah ni adalah salah seorang daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pernahlah membaca biodata Aisyah. Dan Ustaz membuat kesimpulan Aisyah ni hadirin sekalian adalah di antara isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pintar, yang paling bijak. Maka tak peliklah bagaimana Aisyah di antara perawi hadis yang paling banyak. Ustaz ambil contoh ya betapa pintar dan bijaknya Aisyah. Ini penting ya untuk kita tahu. Sebab apa? Sebab Aisyah ni bukan orang lain. Betul, satu sudut beliau ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam masa yang sama ialah wa azwajuhu ummahatukum. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa azwajuhu, adapun isteri-isteri Nabi itu merangkap ibu-ibu kamu semua. Maknanya bila kita berbicara tentang Aisyah, kita berbicara tentang isteri Nabi, dalam masa yang sama kita juga berbicara tentang ibu kita, isteri Nabi yang bernama Aisyah. Sama juga dengan isteri-isteri yang lain. Kenapa Ustaz kata Aisyah ni seorang yang sangat pintar? Hadirin sekalian, contoh. Pernah satu ketika rombongan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan Aisyah. Sengaja tak jumpa Nabi tapi nak jumpa dengan Aisyah. Maka pergilah mereka jumpa dengan Aisyah, kemudian tanya satu soalan. Kurang lebihnya begini. Wahai Aisyah, kami ni sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja datang nak bertemu dengan kamu, nak cungkil satu rahsia daripada kamu tentang suami kamu dan nabi kami. Tak lain dia tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, silakan. Baik, wahai Aisyah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan kami, okey, kami faham belaka tentang nabi. Kami tengok dan kami saksikan cara Nabi duduk macam mana kami tahu dan kami ambil pengajaran. Cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi sembang, cara Nabi senyum, cara Nabi gelak, cara Nabi santuni kawan-kawan, sahabat-sahabat, cara Nabi berperang, cara Nabi berjihad, cara Nabi berpidato, cara Nabi nasihat, semuanya kami pandang dan kami ambil pengiktibaran, kami ambil pengajaran. Sebab sentiasa apa yang ada pada Nabi ini, sama ada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, akur Nabi, semuanya durusun wa ibar, pengajaran buat kami sendiri. Tapi ini kata sahabat-sahabat Nabi, ketika mana Nabi ni hilang daripada pandangan kami dan balik ke rumah, termasuklah balik ke rumah kamu wahai Aisyah, ketika mana Nabi bermuamalah dengan kamu, macam mana ke akhlak Nabi ni? Macam mana ke akhlak Nabi ni? Maknanya Nabi kat rumah ni macam mana personaliti Nabi yang sebenar? Kok makan macam mana dengan kamu, minum macam mana dengan kamu, sembang macam mana dengan kamu, berborak macam mana dengan kamu, nasihat menasihati macam mana dengan kamu, kok marah-marah macam mana dengan kamu. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita ni jadi Aisyah, macam mana kita nak jawab tu? Jenuh kan? Okey, kalau kita jadi Aisyah, kita akan respon satu-satu. Okey, nah Nabi ni kalau bersama dengan aku, cara Nabi makan macam ni, cara Nabi minum macam ni, cara Nabi bersandar kat dinding macam ni, cara Nabi bersela macam ni, cara Nabi senyum macam ni, cara Nabi gelak macam ni. Itu kalau kita duduk tempat Aisyah, kita akan jawab satu. Tapi Aisyah tak jawab macam tu, hadirin sekalian. Aisyah tak jawab macam tu.
Aisyah jawab penuh dengan wisdom, penuh dengan kebijaksanaan. Jawab secara jawami'ul kalim. Jawapan yang singkat tetapi padat. Apa jawapan Aisyah? Kata Aisyah, wahai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak tahu akhlak Nabi kamu, kalau kamu nak tahu akhlak suami aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang je. Aku akan jawab semua apa yang kamu utarakan. Apa dia? Kana khuluquhu al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quranul Karim. Maknanya apa dia? Aisyah nak beritahu kepada semua sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu baca Al-Quran, itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia Al-Quranul Karim. Kira-kiranya Al-Quran 30 juzuk itu namanya Al-Quran yang tetap, yang tak bergerak. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah juga terjemahan kepada Al-Quran yang bergerak. Ada pada sosok yang bernama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sebab perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, akur Nabi, akhlak Nabi, budaya Nabi, attitude Nabi, mindset Nabi, citra Nabi, emosi Nabi, kesungguhan Nabi exactly 100% dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jawapan yang sangat memuaskan hati sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi balik daripada rumah Aisyah kenyang dengan jawapan tersebut. Kenyang. Ya Allah, puas hatinya aku bernabikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi tatang Al-Quran 100%, satu pun tak tercicir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang saya nak sebut ialah perkataan bagaimana Aisyah ni bijak. Aisyah ni pintar, dapat menjawab soalan yang dikemukakan itu dengan jawapan yang sangat memuaskan hati. Jadi saja pagi ni kita nak berkenalan sedikit sebanyak dengan ibu kita yang bernama Aisyah. Jadi Aisyah ni beritahunya apa dia? Dalam hadis yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah memberitahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa saja menyebut di dalam rokok baginda, sujud baginda, ketika mana solat sunat baginda, dengan zikir wirid yang berbunyi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Jadi kata Aisyah, ya, pengalaman hidup aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni sentiasa bangun qiyam, kemudian Nabi sebut ketika rukuk, ada masa Nabi sebut ketika sujud, dan aku curi-curi dengar apa yang Nabi sebut. Rupa-rupanya Nabi berzikir dengan zikir ini, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun, maha suci Allah, qudusun, maha bersih Allah. Itu maksud dia. Subuhun, maha suci Allah, qudusun, maha bersih Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Rabbul malaikati warruh, Tuhan bagi sekalian para malaikat dan juga ruh. Jadi hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, pada apa yang sedang kita bicara, iaitulah Asmaul Husna, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan Al-Quddus, maha bersih, dan Allah juga bersifat dengan Subuh, maha suci. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan ataupun tidak,
kita berzikir, dalam banyak-banyak zikir apa dia? Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah tu balik bahasanya subuhun lah. Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang bentuk kelemahan. Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang bentuk kekurangan. Maha suci Allah daripada segala sifat kebodohan. Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang bentuk kemiskinan. Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang bentuk kezaliman. Jadi ini maksud dia subuhun. Sebab itulah di sini melalui hadis ini maka dapatlah kita buat kesimpulan bahawa Asmaul Husna yang berbunyi Al-Quddus, ingat balik ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Allah yang maha bersih. Maka perkataan Al-Quddus juga boleh disamaartikan dengan subuh, maha suci Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak faham lebih dalam lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ini sifatnya apa dia? Ar-Rahman, maha baik, maha penyayang. Ar-Rahim, maha penyantun. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Allah yang maha berkuasa penuh. Al-Quddus, Allah yang maha bersih. Juga boleh disamaartikan dengan subuh, Allah itu maha suci daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan.